kami pihak Fizi memberikan taziah atas perginya suami untuk buat selamanya. Saya dimaklumkan kematian sebab oleh kemalangan kan. Kami sebagai peserta zakat, kami cukup menghargai atas pengorbanan sumbangan yang dibuat oleh arwah Cik Rizan kepada peserta zakat melalui potongan gaji. So kami anggap sebagai hero kepada asnaf lah arwah ni. Untuk makluman, hari ini waris Puan Rizan akan menerima sejumlah RM2,000 kafalah berzaki atau dipanggil hadap kematian lah yang kami berikan kepada semua pembayar zakat yang telah meninggal dunia dengan jumlah yang tertentu lah. Dan insyaAllah dengan adanya sumbangan yang diri, semoga dia mendapat keberkatan lah apa yang telah dilaksanakan sepanjang beliau bertugas di sini, dan hopefully dia terletak bersama orang yang soleh dan dimasukkan syurga insyaAllah.